Assalamualaikum semua sahabat-sahabat sehobi peminat-peminat ikan. Video kali ni aku nak share sikit, share tentang macam mana aku punya top filter. Aku nak tunjuk je lah saja, kongsi-kongsi untuk tunjuk pada para pemula lah. Top filter untuk tank aquarium ikan kelah aku ni simple je. Mana dah tahu ada yang baru cuba-cuba nak jinak bela ikan kelah ni, ikan kelah dan tengas. Sebab ada segelintir orang takut nak bela ikan kelah ni sebab dia cerewetkan, susah sikit. Tapi sebenarnya mudah je. Aku nak share aku punya top filter, apa yang aku letak dalam top filter ni. Okey, aku tunjuk sikit lah. Aku macam ni je aku punya. Ada span, simple je, bodoh-bodoh. Tak adalah susah sangat. Ni span lagi. Lepas tu ada batu-batu macam ni, batu-batu bioring, zeolite dan sebagainya lah untuk jernihkan air dia tu. Ni je aku letak dalam top filter aku. Seminggu sekali tu korang buka cuci lah kalau nak bersih. Nanti air insyaAllah lah bersih air korang. Tak susah pun kan. Ni ikan aku ni, itu hari ikan aku ni sakit, dia kena gigit dengan aku punya arwana. Ni dah sihat dah, baru seminggu lebih dah okey dah, sisik dia. Simple dan mudah je sebenarnya nak pelihara ikan ni. Cuma jaga air dia je lah. Sama lah macam arwana pun. Air kena jaga dengan suhu. Okey, itu saja video kali ni. Saja bosan-bosan buatlah video. Kok ada yang nak tahu macam mana aku punya top filter untuk ikan kelah aku. Sebenarnya tak ada beza pun, lebih kurang je macam arwana tu, aku punya top filter. Okey, itu saja.